dividen ni memang bagus, memang ada kenaikan paling banyak daripada tahun sebelum ni kan. Memang bagus lah untuk orang ramai, untuk buat simpanan untuk masa depan. Macam saya ni kan, saya simpan-simpan dah sekarang ni dah kesesokan ni, boleh lah ambil sikit untuk hari raya. Itulah pendapat saya ni, bagus lah untuk orang awam untuk nak buat simpanan. Saya ni kalau tabung haji ni, dari segi dividen tu saya macam berterima kasih lah dengan tabung haji ni. Dia bagi kalau dividen tu memang tinggi lah. Saya bersyukur jugalah dengan dividen ni, orang kata mendapat ni dapat membantulah simpanan kita pun kira macam bertambah lah. Jadi kita pun macam menggalakkan lah orang lain pun luar sana suruh simpan dalam tabung haji. Setakat ni tengok peratus lah, daripada peratus tu 3.25 kan. Okey lah, Alhamdulillah berbanding dengan tahun-tahun sekali kan. Government dia dapat bonus. Kalau bagi orang tak bekerja tu kira bonus lah juga daripada tabung haji bagi tu. Bonus tu boleh buat persiapan untuk hari raya kan. Alhamdulillah, syukur atas dividen yang diberikan oleh tabung haji, dan sedikit sebanyak ini dapat membantulah pencarum untuk terus mencarum lah. Alhamdulillah, saya rasa seronok. Saya rasa paling tinggi lah untuk tahun-tahun sebelum ni. Tahun ni paling tinggi. Biasa saya guna untuk simpanan dulu lah. Kok nak pergi haji ke, umrah ke.